Okey bang, bila abang pergi flushing, abang tengok minyak ni, dalam minyak ni, ni gas ni kan. Ni dalam ni gas, dia ada buih banyak tau. Ni semua minyak dekat atas ni. Seperti ni abang tengok. Ni semua minyak tau. So bila ada flush, dia cuci semua dalam tu, dia buang balik minyak lama dekat bawah ni. Dia buang dekat sini, dia masuk minyak baru dekat ni bang. So apabila aircon abang tak sejuk, abang jangan pergi buat flushing bang. Abang check dulu. Macam kereta ni ada bocor bang, cooling coil dia bocor. So kalau saya buat flushing pun dia tak sejuk bang. So saya check bocor, buka cooling coil dah reput, pam angin memang bocor. Jadi kalau abang nak buat flushing, sebelum flushing bang, mana-mana bengkel, tak kisahlah mana-mana kedai, abang check dulu. Abang check dulu sebab apa aircon dia tak sejuk. Tak pun aircon abang sejuk. Bila aircon sejuk, abang boleh buat flushing. Okey, flushing untuk minor service sahaja ya. Kepada pengguna, saya nasihat saya, abang pergi ke bengkel, abang suruh bengkel tu check dulu aircon dia sejuk atau tak sejuk. Kalau sejuk, abang suruh buat minor service. Tak pun perlu buat major service. Okey? Tak sejuk, abang jangan buat flushing. Tak sejuk, abang check dulu. Okey? Kepada sesiapa yang nak buat aircon, nak service flushing, boleh datang di bengkel kami. Promotion masih RM88. Okey? Apa-apa link di bio, boleh WhatsApp bengkel kami di Ampang, Pandan Jaya. Terima kasih. Noka Aircon Specialist. Assalamualaikum.